Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-51 surah Al-Qasas surah 392 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian. Jadi kalau tuan-tuan ingat, kita pada muka surat yang lepas Allah SWT khitabnya ataupun tengah bercakap kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam dan orang Mekah. Jadi daripada cerita Nabi Musa tadi, sekarang ni masih lagi balik ke Mekah, tengah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apakah tujuan sebenar cerita-cerita Nabi Musa dan Fir'aun tadi. Okey, baik. Jadi dalam ayat yang ke-51 ni Allah Taala beritahu walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Jadi kata Allah Taala, kami telah menyampaikan perkataan Al-Quran supaya mereka mengambil peringatan. Jadi Allah mulakan dengan beritahu wassalna lahumul qawl. Wassalna ni dalam bahasa Arab maknanya sambung. Jadi ayat ni duk bercakap kepada orang ahlul kitab yang berada di
di Madinah. Nabi Muhammad SAW salah satu daripada masyarakat yang Nabi tengah dakwah ni adalah orang Ahlul Kitab lah, orang Yahudi, orang Nasrani. Okay, baik. Jadi Allah beritahu kepada mereka, Quran ni adalah sambungan kepada Taurat kamu tadi. Wahai orang-orang Yahudi, yang mana sejarah kamu ni ada beriman kepada para anbiya semisal Nabi Musa alaihi salam. Jadi Quran ni Allah sambung benda yang sama je. Wassalna lahumul qaul. Allah sampaikan, alirkan perkataan ini sambungan daripada Taurat tadi. Jadi dia bukan benda yang baru. Wassalna ni maknanya Allah mengalirkan secara berterusan. Jadi sebagaimana nenek moyang kamu zaman Nabi Musa dulu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Injil. Jadi sekarang ni tugas kamu adalah ikut Nabi Muhammad lah. Sebab dia adalah rantaian perjuangan yang sama. Rantaian kepada Al-Qaul, wahyu yang sama daripada Allah Ta'ala. Ini bukan benda baru. Jadi apabila kamu rasa nak tentang Muhammad, nak lawan Muhammad sebab dia bukan Taurat, sedangkan yang nenek moyang kamu ikut ni Taurat, tak betul lah. Kerana Al-Qaul, yakni Al-Quran ni sambungan kepada Taurat tadi. Jadi kata Allah Ta'ala, kami sampaikan perkataan ini secara sambungan. Benda yang sama juga, tauhid yang sama, Tuhan yang sama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yatadhakkarun, semoga mereka mengambil peringatan. Yatadhakkarun maknanya Quran itu hanya milik orang yang nak kepada benda tu, orang yang nak kepada hidayah, nak kepada kebenaran. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya beri kebenaran dan hidayah kepada orang yang betul-betul kehendak. Yatadhakkarun, orang yang nak ingatkan diri dia, nak cari peringatan. Kalau orang yang tak ada kehendak, tak boleh nak buat apalah. Semalam kita bincang, salah satu sifat manusia yang Allah abaikan ni adalah mereka tak ada kehendak kepada kebenaran. Mereka nak ikut hawa nafsu sahaja. Jadi dalam ayat pertama ni, 51 ni Allah beritahu, ya la'allahum yatadhakkarun. Okay, baik. Alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Okay, sekarang ni Allah mula nak ungkit balik, nak remind balik. Khususnya orang-orang Yahudi kat Madinah ni. Hei orang Yahudi, sekarang ni Muhammad bawa Quran. Quran ni rantai kepada mesej yang sama daripada Taurat tadi. Okey, kamu tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Sedangkan kata Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab. Kamu ni bukankah pernah ada nenek moyang dahulu? Zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Isa, zaman Nabi-Nabi sebelum tu. Yang mana Allah berikan Alkitab, berikan Alkitab ini, dan mereka beriman. Hum bihi yu'minun, mereka beriman. Ini juga nak buktikan bahawa kita kadang-kadang kalau sebut Ahlul Kitab ni, kita boleh ingat semua rosak, semua jahat, semua kufur. Jadi Allah nak betulkan pemikiran bahawa ada Ahlul Kitab yang dengar dakwah Nabi dan dia terima. Sebab mereka ni benar-benar orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang memang ikhlas dalam mencari kebenaran. Maka alladhi hum bihi yu'minun. Jadi ada sampel contoh-contoh yang beriman, ada. Bukan semua yang tolak. Jadi bukan masalah kamu ni Ahlul Kitab, masalahnya dalaman kamu tadi, adakah kamu yatadhakkarun ataupun tidak. Kerana memang dah ada sampel case ataupun contoh-contoh, teladan-teladan yang ikut Alkitab tadi, beriman kepada Alkitab. Jadi ini nak beritahu bahawa dalam dakwah diperlukan kepada contoh. Kalau kita terangkan fakta, memanglah asal pada dakwah ni ialah menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran, maklumat. Tapi nature manusia ni
tabiat manusia ni dia nak kepada benda-benda yang zahir. Contoh, macam kalau kita tengok dalam dakwah, dalam Quran ni konsisten, orang-orang yang tak nak ikut dakwah ni dia akan bagi alasan kepada nenek moyang. Tak ada pun dulu, nenek moyang tak buat. Sama juga dalam dakwah Nabi ni. Kalau ikut padanlah dengan Quran tu, tapi nak kena ada contoh, ada qudwah, ada sunnah Nabi, ada para sahabat yang baik, ada khulafa ar-rasyidin. Sebab manusia ni by nature-nya dia akan terkesan dengan orang-orang tadi. Orang ni buat, orang ni tak buat. Itu tabiat manusia. Jadi sama juga dalam komunikasi dakwah ayat 52 ni, walaupun kalau ikut padan setakat bagi tahu Quran tu betul, cukuplah. Tapi Allah nak kena bagi tahu juga, ada orang buat macam ni, ada orang pernah beriman. Sebab nak bagi faham manusia-manusia ni yang melekat pada orang, bukan melekat pada kebenaran tadi. Jadi kalau kamu ni jenis melekat pada orang, ada orang yang juga pernah beriman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi. Jadi ayat 53 ni Allah nak bagi tahu orang yang pernah beriman di kalangan ahlul kitab tu, apa yang mereka buat, apa sikap mereka. Jadi kamu kena belajarlah. Jadi macam kita lah tengok orang berjaya, orang baik, orang alim, orang usahawan. Bukan sangat kita impress dengan luaran mereka, tapi kita nak belajar sikap mereka tadi. Bagus mereka ni sebab apa? Setakat mana? Okey, baik. Dalam ayat 53 tu Allah nak beritahu bagusnya ahlul kitab di kalangan yang beriman ni sebab apa? Apa yang menyebabkan mereka ni boleh beriman kepada Allah dan kamu ni tak boleh? Mesti ada sebab. Apa sebab dia? Wa idza yutla alaihim, apabila dibacakan Al-Quran ataupun Al-Kitab kepada mereka, qalu amanna bihi. Okey, pertamanya mereka mengatakan kami beriman kepadanya sebabkan innahul haqqu min rabbina, disebabkan itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Jadi maksudnya kerana mereka ada sikap untuk mencari kebenaran dan mereka tahu tu kebenaran yang semua daripada Tuhan. Sebab tu apabila orang nak cari kebenaran, dia kena letakkan dalam pemikiran dia bahawa kebenaran itu daripada Allah dan dia mestilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tuan-tuan, supaya kita tidak keliru lah. Tidak keliru. Inna kunna min qablihi muslimin. Ada dua poin dalam ayat ni. Yang kedua ialah kerana mereka ada sikap yang mana Muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari kebenaran ni, kita ada batasan kita lah. Salah satunya adalah kita tak mampu nak menentukan kebenaran secara mutlak. Jadi di situ ada sifat istislam, Muslim, penyerahan. Sebab tu dalam doa kita, apabila kita minta kebenaran, kita ada sikap penyerahan kepada Allah. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar, yang batil sebagai batil. Tapi bukan setakat tunjuk. Arina ni maknanya tunjuk. Sebab ada orang tu dipertunjukkan dengan benda betul, tapi tak boleh ikut juga. Ada orang tu ditunjukkan dengan zahirnya benda salah, tapi tak boleh nak elak juga. Sebab tu dalam doa yang Nabi ajar tadi, warzuqna ittiba'ah, direzekikan juga kepada kami untuk ikut ataupun untuk menjauhi kebatilan tadi. Jadi sikap yang kita boleh belajar daripada contoh-contoh teladan ahlul kitab yang beriman tadi dua. Pertama, dia beriman kerana dia yakin kebenaran tu daripada Tuhan. Bukan daripada orang, bukan daripada material, bukan daripada saintifik. Mesti daripada Tuhan. Oleh kerana kebenaran tu daripada Tuhan, maka dia ada sikap yang kedua. Inna kunna bihi muslimin. Dia ada sikap penyerahan tadi. Kita kalau duduk cari kebenaran, kita dah statik, kebenaran ni mesti dibuktikan dengan bukti saintifik,
Itu je. Itu je. Kita lekat kita kat situ. Jadi segala bukti-bukti agama yang tidak saintifik kita tak terima. Sebab kita dah lekat macam tu. Jadi ahlul kitab yang terima Islam ni dia tak lekat macam tu. Sebab dia yakin kebenaran tu daripada Allah. Yang kedua, dia ada sikap penyerahan tadi. Penyerahan ni termasuklah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin digelar sebagai orang Islam. Kemudian dalam ayat yang ke-43, 54. Pagi-pagi ni tak nampak nombor. 54. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay, baik. Kemudian Allah bagi tahu pula mereka ni apa balasan mereka, diberikan 2 kali pahala. Kerana beriman kepada Taurat dan juga beriman kepada Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Jadi kelebihan ahlul kitab yang beriman ni dia dapat 2 pahala. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW Rasulullah sebut salasatun, ada 3 kumpulan yang mana mendapat 2 ganjaran, 2 ganda pahala ni. Salah satunya adalah ahlul kitab yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa dia dapat pahala? Pertamanya dia beriman kepada Taurat, kemudian dia beriman kepada Al-Quran 2 kali. Jadi keimanan kepada Taurat pun Allah mengiktiraf dengan memberikan pahala. Apabila datang Islam, mereka terima Islam, diberikan 2 pahala. Yang kedua, bima sabaru, kerana sabar. Maknanya pahala dalam beragama ni bukan kerana ittiba' saja, tapi kerana juga yang kedua, sabar. Sebab ada orang dia boleh ikut kebenaran, tapi dia tak boleh nak sabar. Kerana perjalanan untuk bersama dengan kebenaran ni perjalanan yang panjang. Maka adanya sabar untuk istiqamah, untuk mengelakkan daripada kebatilan, menjauhi daripada benda-benda yang salah. Okay. Yang ketiga, ni kita nak tahu sebab apa dapat 2 pahala ni. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan oleh kerana mereka ni juga menolak kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya mereka adalah orang yang ada akhlak yang baik, yang apabila terima saja kebenaran mesti ada ancaman-ancaman kejahatan yang Allah lemparkan, maka mereka balas dengan kebaikan tadi. Ini tahap ihsan dengan manusia. Ihsan ni dia ada dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita duk mengaji dalam hadis 40 kan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan yang dengan manusia ni salah satunya ialah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Kita berhadapan dengan benda buruk, benda kejahatan, tapi kita senyum, kita lawan dengan kebaikan. Okay, baik. Ini nak cerita situasi ahlul kitab ni dah. Ujian yang mereka hadap ni tak macam ujian yang orang-orang lain hadap. Sebab mereka ni ada kelompok yang dah ada kitab, tiba-tiba ikut Muhammad, ikut Al-Quran. Jadi ancaman dan juga ujian kepada mereka ni lebih besar, tapi mereka balas dengan al-hasanah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, sikap mereka yang keempat tu ialah, ataupun yang ketiga ialah mereka infak dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi maksudnya, kesimpulannya, ahlul kitab yang beriman kepada Al-Quran ini diberikan 2 pahala kerana 4 perkara. Pertamanya kerana mereka beriman dengan Al-Quran dan juga Taurat. Yang kedua kerana mereka sabar. Yang ketiga kerana mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat kerana mereka juga banyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan setakat ikut Nabi Muhammad, tapi keluarkan lagi duit untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pergi ayat yang ke-55.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'u law wa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Kemudian antara sikap mereka ialah apabila mendengar perkataan yang lara, mereka berpaling daripada perkara yang lara. Lara ni apa tuan-tuan? Lara. Apa dia lara ni? Ha? Okey, lara ni bahasa Melayu pun ada jugalah. Okay, kalau kita nak simpulkan mungkin ada dua jenis lara lah. Satu ialah perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada, minta maaf, perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat akhirat. Sesuatu perbuatan yang tidak memberikan manfaat akhirat. Manfaat pahala lah ataupun manfaat ganjaran akhirat. Itu yang pertama. Itu lara bahagian bawah lah. Ada bahagian yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi lagi, iaitu perkara-perkara yang memberi mudarat di akhirat. Dua. Jadi lara ni pertamanya ialah tak ada manfaat akhirat. Pahala tak ada, ganjaran tak ada dari sudut akhirat. Yang kedua bukan setakat tak ada pahala, bahkan memberi mudarat. Contohnya perkataan-perkataan yang kufur, ataupun kita kata maksiat-maksiat, dosa besar contohnya. Jadi itu kena sikap orang Islam sepatutnya macam tu. Jadi ini sikap mereka sami'ul lahu wa a'radu an. Menjauhi perkara-perkara yang lara. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Jadi cara mereka berpaling daripada lara ni adalah mereka kata apa? Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Maksudnya ada pendirian yang jelas. Ada pendirian yang jelas dan ada kerja lah. Ada kerja lah. Maksudnya orang yang menjauhi daripada benda lara ni bukan sebab setakat dia nak elak tu, tapi sebab dia memang ada benda-benda ketaatan dia nak buat. Dia memang ada jadual dia, ada disiplin dia. Dia memang ada jadual ibadat dia, jadual infak dia, jadual kebaikan yang dia nak buat. Sebab tu dia kata wa qalu a'maluna wa lakum a'malukum. Jadi untuk mengelak daripada lara ni, dia tak boleh dengan ada waktu yang kosong. Kalau tidak, tak achieve lah, tak capai lah sikap yang sama macam mereka ni. Sebab nak elak daripada benda lara, kalau kita waktu yang kosong. Sebab itu kata para ulama, al-waqtu kasayf. Waktu ni macam pedang. Kalau kamu tak bunuh dia, tak elak dia akan bunuh kamu. Sebab itu antara yang mengancam hidup orang Islam ni, khususnya anak muda ni, adalah waktu yang lapang. Kan? Kalau zaman dulu, ulama dulu selalu sebut waktu lapang ni adalah nasihat kepada anak muda. Sekarang ni, zaman sekarang ni kita kena tambah. Waktu lapang ini adalah memberi mudarat kepada anak muda dan memberi mudarat kepada orang pencen. Boleh kan macam tu? Betul? Kan? Dulu anak muda je yang bermudarat, yang kita kata bahaya dengan waktu lapang ni. Sekarang ni orang pencen lagi bahaya. Itu. Contoh dah tuan-tuan kan, mungkin tuan-tuan tak setuju, tak apalah. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kemudian kata Allah Ta'ala, kata mereka, salam ni adalah salam perpisahan, bukan salam pergi jumpa. Salam, kita kata salam tu tak nak berjumpa lah. Artinya kita kena membuat keputusan dalam pergaulan kita. Tak ada masalah kalau kita tak bergaul dengan semua orang. Maksudnya tidak ada masalah kalau kita memilih persahabatan itu, kita menjauhi orang-orang yang boleh memberikan mudarat kepada agama kita tadi. La nabtaghil jahilin. Al-jahil ini adalah gelaran kepada orang yang suka melakukan benda lara tadi. Jadi hakikat orang yang suka terlibat dengan lara tu ialah orang yang jahil dalam agama, tidak ada ilmu dalam agama. Okey, ayat 56 ni tuan-tuan, ni prinsip yang kita selalu dengar lah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi apabila kita melakukan dakwah ni, dia ada, kita kata, kemuncak dia ada limitasi dia. Sebab tu limitasi ni adalah dalam konteks memberikan hidayah tadi. Sebab tu hidayah ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertamanya hidayatul taufiq, yang pertamanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ni maknanya panduan, bimbingan, tunjuk ajar. Jadi kalau tuan-tuan berdakwah, mengajar, menyampaikan benda, itu hidayatul irsyad. Kita dah sampaikan petunjuk, bimbingan tadi. Yang tu semua orang kena buat, dan semua orang ada kapasiti tadi, termasuk Nabi SAW. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Orang Melayu kita kumpul dua sekali, wabillahi taufiq wal hidayah, kan? Tapi sebenarnya dia salah satu bentuk hidayah lah, taufik tu. Maksudnya hidayah yang hanya boleh didorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam kisah yang masyhur lah, Sayyidina pak saudara Nabi Abu Talib, yang mana walaupun Nabi berusaha macam-macam, akhirnya Allah Taala yang memberikan hidayah tadi. Sebab tu kata kat sini Allah beritahu kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, kamu tak boleh berikan hidayah taufik kepada orang yang kamu sayang. Hidayah irsyad tu memang kamu dah buat pun, tapi hidayah taufik kamu tak boleh. Kerana hanya Allah yang memberikan hidayah taufik kepada orang yang dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada dua benda kat sini. Pertamanya, Allah beri hidayah, dan Allah beri kerana keadilan. Allah adil dalam memilih siapa yang perlukan hidayah tadi. Ini datang daripada mana? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih faham siapa yang berhak untuk mendapat hidayah tadi. Bukan Allah pilih-pilih macam tu, tapi berdasarkan situasi, keadaan manusia tadi, sikap dia, perangai dia dan sebagainya. Okey, ayat ke bawah ni kita cepatkan sikitlah. Okey, kemudian ayat yang ke-50. 7 kata Allah Ta'ala, wa qalu, ini alasan mereka lah untuk tak nak ikut Nabi Muhammad SAW. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Dia kata, ini kita boleh belajar cara alasan. Kalau tuan baca Quran, baca jumpa qalu ni jangan pandang rendah macam tu. Qalu ni kita nak belajar cakap-cakap masyarakat, sembang-sembang rakyat zaman Nabi tu. Macam kita baca berita lah, kan biasanya ada kartun kat bawah tu ataupun apa-apa, dia represent sembang-sembang rakyat. So kita nak faham fikrah dan pemikiran orang-orang yang zaman Nabi tu dalam qalu ni lah. Qalu. So kita analisis macam mana perangai dan reaksi mereka zaman Nabi dulu. Barulah kita boleh imagine kalau kita zaman Nabi ni, kita duduk belah mana. Kan? Okay, baik. Wa qalu inna tabi'il huda. Dia orang kata, kalau kami ni ikut kebenaran bersama kamu, wahai Muhammad, nutakhattaf min ardina. Kami kena halau daripada negeri kami. Jadi mereka guna alasan keselamatan, security, hak asasi tadi. Mereka dah mula ada sentimen Islam itu menafikan hak asasi untuk tinggal dekat Mekah tadi ataupun Madinah. Tengok, padahal Islam tak buat, tapi cerita, naratif tadi mereka yang create. Kalau masuk Islam, wanita tak boleh bekerja, anak perempuan tak boleh belajar, tak boleh menyumbang, padahal tak ada pun, tapi mereka create benda tadi. Jadi sama juga, mereka bagi alasan yang tak pernah berlaku pun, tak ada bukti, tak ada data. Dia kata, wahai Muhammad, kalau kami ikut kamu, kami kena halau daripada tanah ni. Awalam numakkil lahum haraman aminan. Allah jawab terus. Biasanya ada ayat yang Allah suruh Nabi kul, tapi kat sini Allah bagi jawapan terus. Allah bagi tahu, cuba kamu tengok, bukankah kamu selama mana kamu duduk kat Mekah ni, Allah berikan keamanan,
tanah yang suci selamat, tak pernah dijajah. Mekah tak pernah dijajah. Kan? Perang besar tak pernah berlaku. Perang kecil-kecil kabilah berlakulah. Tapi tak pernah dijajah sampai sekarang. Sebab tu tak ada bahasa kedua kat Mekah ni. Mengaji Perancis tak ada. Kalau pergi Morocco, bahasa kedua mengaji Perancis. Kan? Dan negara-negara belah Afrika yang pernah dijajah. Aman, kata Allah Ta'ala. Bukan setakat aman, yujba ilaihi samarat, diberikan apa tumbuh-tumbuhan, rezeki yang banyak. Ini hasil doa Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau tuan-tuan ingat kita mengaji, waktu nak bina Kaabah, Nabi Ibrahim doa supaya Mekah tu diberikan kesuburan dan keamanan. Bukan untuk orang Islam saja, untuk semua. Jadi sepatutnya kamu syukurlah kerana Allah yang memberikan suburnya Mekah tu dengan buah-buah, walaupun buah kurma je, dan buah anggur, dan juga dengan keamanan tadi. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tak fahamlah. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Jadi ayat 58 tu Allah nak bagi syukur, nak bagi renung, nak bagi tengok apa keadaan orang yang pernah Allah berikan balasan, musnahkan. Jadi sekarang dia orang yang bangkitkan isu ni. Nabi tak bercakap isu ni. Isu apa? Isu soal tempat tinggal. Nabi tak pernah sentuh pun. Dalam dakwah Nabi tak pernah kacau soal nak kena halau ke rumah tak selamat. Nabi tak pernah sentuh. Tapi dia orang yang bangkitkan isu tu. Allah jawab, alang-alang kamu dah bangkitkan, Allah bagi panjang lagi. Dalam ayat 58 ni Allah bagi panjang lagi ceritanya. Okay, kamu nak bercakap soal rumah selamat tak selamat, kamu nak bercakap soal tanah selamat tak selamat, Allah beritahu, nah kamu tengok negeri-negeri, cuba kamu keluar sikit daripada Mekah Madinah tu, kamu pergi dekat Samud, kaum Samud dan juga Ad. Dan sekarang ni kan dekat Saudi dia orang buat tempat pelancongan pula dah. Kan? Tu dulu antara tempat-tempat yang dilarang untuk kita ziarah tanpa sebab. Ada larangan nas daripada Nabi SAW, tak boleh ziarah tempat-tempat azab ni melainkan dengan sebab, mengambil pengajaran. Tak jauh pun daripada Mekah tu, kata Allah Ta'ala, cuba kamu tengok, fatilka masakinuhum, Allah dah hancurkan orang-orang yang tak ikut perintah Allah Ta'ala ni. Bukan setakat mereka yang mati tu tak boleh duduk situ, sampai sekarang tak ada orang duduk situ. Betapa teruknya cara Allah membalas, sampai sekarang pun tak ada orang duduk situ. Bukan orang yang kena azab tu saja tak boleh duduk situ, tapi generasi demi generasi semua yang mendapat kesan tadi. Min ba'dihim illa qalila. Mungkin adalah 2-3 orang sikit, tak ramai yang duduk kawasan tu. Wa kunna nahnul warithin. Itu cara Allah nak peringatkan. Sebab alang-alang kamu dah cakap soal ni, Nabi tak buka pun topik ni, kamu yang buka topik, nah kamu pergi tengok kat sana. Maksudnya tempat tinggal ni, kalau betul-betul Allah nak halau kamu daripada Mekah ni, boleh saja, tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi tak buat macam tu kerana syariat Nabi Muhammad ni berbeza. Kemudian yang terakhir sekali kata Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Yang ni yang kamu nak kena faham betul. Sekarang ni kebimbangan kamu nak kena keluar masuk Islam, tak boleh duduk kalau tak boleh duduk dekat tanah, dia takut tak boleh stay kat situ lah. Allah beritahu Allah tidak akan musnahkan sesuatu kampung, sesuatu negeri, melainkan Allah berikan dulu keadilannya dengan menghantarkan Rasul, dan Rasul menyampaikan dakwah, dan berlakunya orang yang tolak. 3 kan? Ya ba'atha fi ummiha rasulan, 3 prasyarat. Kalau Allah nak hancur pun kamu ni, hanya kalau ada fulfill 3 syarat ni. Pertamanya, Allah dah hantarkan Rasul. Maknanya memang dah ada Nabi, dah ada pendakwah, dah ada Rasul. Yang kedua, Rasul tadi menyampaikan dakwah. Dah ada program, dah ada wacana, dah ada penyampaian dakwah, majlis ilmu. Dah ada dah.
Kalau ada dua ni pun Allah tak hancurkan lagi. Yang ketiga ni, kalau ada ni barulah Allah hancurkan. Wa ahluha zalimun. Orang yang tu berlaku zalim, orang yang masyarakat tu menolak ataupun melakukan kezaliman tadi. Maknanya kalau Allah hendak mengulangi episod-episod dulu kepada kamu ni pun tak mudah berlaku. Dia mesti berlaku dengan pre-requirement, pre-condition yang berasaskan keadilan Allah Ta'ala tadi. Mesti berlaku 3 perkara tadi lah. Wallahu'alam. Rasa panjang pula kuliah kita ni, mungkin sebab subuh pun habis lewat kan, minta maaf. Kita berhenti dulu setakat ayat yang ke-59 insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga kita mendapat manfaat ilmu dan amal lah daripada Al-Quran insya-Allah, dan menjadi motivasi lah kita pun dah mendekati bulan Ramadan. Lebih banyak lagi lah apa benda-benda yang kita kata amalan yang kita boleh buat lah berkaitan dengan Al-Quran, baca, tadabbur, tilawah dan sebagainya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.